Okay. So hari ni aku baru terima parcel daripada ibu. Jadi aku nak unboxing. Teman. So kita tunjuk parcel-parcel yang aku dapat hari ni. Dapat minggu ni. Banyak gila parcel yang sampai. Ni pun ada lagi parcel yang tak sampai lagi. Parcel bag daripada Taobao. Okay, ni. Sekarang ni aku tulis makanan dari ibu. Mana? Dia tak fokus. Makanan dari buah. Nampak tu? Boleh tu? Okay. Ni kita potong. Ni pun jam ni pun. Pasal minggu ni. Wah. Ni lah aku potong tadi. Wush. Benar ni. Saya duduk lapis. Ni kita bertamakan kasih Z hari ni. Okay. So. Dua kotak ni. Semasa lah yang aku bagi Lexus. Tapi ni bagus sangat post. Lexus. Apa ni? Kali ni aku tak letak surat. Kan? Macam aku gila sebab cakap seorang. Tapi tak apa, aku nak cakap dengan video. So ibu aku beli oat. Jarang ibu aku nak beli oat crush tu ni. Lexus. Dan paling special sambal. Sebab aku beritahu kat ibu aku yang aku tunjuk sambal mak kasih. Meh tunjuk sambal mak kasih. Ni sambal mak kasih. Mak kasih dah tak jual sekarang. So aku beritahu kat ibu aku. So aku pun beli sambal lain. Ni dia. Dia sambal bilis garing Niau Mama Siti. Mama Siti. Jitra Kedah. Oh, Jitra lah Walu Start. Tada. Hah? Where? Ada kucing ni. Dia bahaya tu. Dia, kucing hitam tu. Dia pancuk batu. Tengok. Nampak tak? Boleh saksikan secara lah. Dia pancut dekat setiap penjuru, setiap pokok, setiap penjuru, setiap tiang. Okey. Sekarang ni dah 2 minit baru. Okey, 2 minit. Jom kita tengok parcel satu-satu ikut tulisan. 2 minit lagi. Kasih Zek. Alah, tampaklah dia buat apa. So ni jam. Jam ni aku beli 2. Kasih. Jam ni aku beli 2. Satu warna ungu, satu warna hitam. Lepas tu ada belt. Belt ni. Ya Allah, tengok ni aku. Ni aku memang macam ni. Dia anak istimewa sikit. Wih, apa? Turut sangat ni. Apa? Semua orang menghalau dia. Okay, belt ni. Macam ni, lawa gila. Nampak? Kali ni dia berlawa. Patut beg ni. Belt ni. Mehok ni pula dah. Tak apa Razin perempuan punya pancut. Perempuan. Kita Tina. Okay. So jam ni lah. Jam basic lah. Jam ni. Basic lah. Jadi dia. Aku kena cukupkan. Dia punya banyak mana spending tu untuk. Cukupkan free shipping. Sebab tu lah aku beli. Jam tu. Okay. Dah 3 minit. 3 minit. Beli. Ayo. Jadi kita buat review macam ni. Oh, dia sama yang basuh kot. So next. Kita ada. Bag. Bag ni pun murah. Patutnya ini. Aku nak beli Monster Cup je. Lepas tu. Dapat bag ni sekali. Bag ni macam. RM1 apa gitu lah. Lepas tu. Monster Cup tu. Alah aku tak pakai. Sebab aku tak reti pun pakai macam mana. Aku rasa tak pakai. Aku tak pakai pun. Okay. Next kita ada. Next kita ada. Yang baru sampai tadi lah. Yang baru ambil tadi. Tadi nak review yang Taobao sekali. Tapi tak tahu dulu. So kita review dulu. Baca review tu. Ni aklik marker ni. Okay. Ni aku dapat daripada Lazada. So dia. Mana lagi? Ni pun daripada Lazada. Tak, ni TikTok Shop.
Pilih satu wallet ni. Sebab aku guna, sebab aku punya TNG tu aku dapat aku dapat macam apa ni, point. Lepas tu daripada point tu, kalau hang punya point 1 ke atas, hang dapat kalau hang punya point 1 ke atas, hang dapat macam voucher untuk RM15 off. Lepas tu yang ni RM15 apa tah. Lepas tu aku banyak dia punya shipping je lah, dengan dia punya shipping je lah aku banyak. Lepas tu jadi RM15 berapa sen macam tu lah. Lepas tu shipping dia aku dapat free sebab pembelian dia atas RM5 dapat free shipping. Macam tu. Aku rasa macam tengah duk jual barang lah sekarang ni. Tapi tak apa, okay. Tapi kita dia bulan ni aku rasa aku belanja banyak benda. Okay, bukan ni sahaja. Bukan bulan baru-baru ni. Aku dah beli headphone tu. Apa ni? Earpiece juga. Earpiece yang jenis dia bukan yang masuk dalam telinga. Dia jenis dekat telinga je. Dia macam kalau orang-orang pekak tu kan dia ada earpiece apa ni. Dia bentuk macam tu tapi bukan earpiece untuk orang pekak. Tapi earpiece untuk memekakkan telinga kita. Dengan aku. Okay. So, 6 minit. Okay, sebenarnya kalau phone ni dia boleh set masa. Jadi itu saja sesi unboxing kita untuk 4 parcel. Terima kasih ibu. Sebab cerita dia, kakak punya biskut memang dah habis pun. Tapi kakak sambut diam-diam. Tiba-tiba ibu tahu. Kalau lepas sini ibu tahu, tapi ibu tahu. So, sama saya ibu. Okay, itu saja parcel kita. So, kita ada 6 minit. Okay, jom kita buat review sikit. Tengok tangan tak basuhnya. Saya makan apa? Ikan selah. Ikan selah masuk Sambal. masuk sambal. Tapi bila dia ikan selah masuk sambal ni? Oh, ada kunting kan. Dia sekarang ni minggu exam. Lepas tu tiba-tiba kena riadah juga. So kita ikut je lah, kita riadah je lah. Tapi ni lah aktiviti riadah kita. Unboxing. Sekarang ni pula masih SPM. Awak gila. Tu hari tu aku check ada orang view TikTok, video TikTok aku. Habis tu aku tahu kan kat hang. Okay, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras gila. Patut dia aku beli budak aku. Aku tak tahan pedas. Ini manis. Dapatkan sambal garing ngigau Mama Siti. Not sponsored. Sekejap gila. Terima kasih bang.